Assalamualaikum, salam ceria dan salam satu Malaysia. Pembuka bicara untuk anda semua yang terus setia bersama kami. Pastinya 7.30 pagi hingga 9.30 pagi nanti 2 jam kami bersiaran untuk Nadi Sri Pagi. Selamat pagi Malaysia. 27.6 juta rakyat Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan pastinya saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik yang baru mendapat keputusan cemerlang PMR semalam. Jadi tahniah kepada anda yang kurang cemerlang tu, jangan risau kerana ini bukan bererti anda telah gagal, kerana banyak lagi, masih jauh lagi perjalanan anda yang terpaksa anda tempuhi. Dan untuk anda edisi Jumaat hari ini banyak pengisian yang akan kami kongsikan untuk anda. Tapi sebelum tu elok rasanya kalau kita rehat-rehatkan minda kita seketika, kita berhibur, segar-segarkan hari kita, mood kita bersama dengan Arjuna Sukma. Di Selamat Pagi Malaysia juga akan memberi sesuatu kepada para penonton kita. Jadi jangan lupa dengar segmen yang seterusnya yang akan dipersembahkan oleh Encik Samsudin, yang mana Encik Samsudin akan berkongsi berkenaan dengan tip keselamatan dalam segmen tip keselamatan ini yang bertajuk komponen brek kenderaan. Jadi silakan Encik Samsudin. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia pada penonton-penonton di rumah. Saya Samsudin bin Muhammad Fauzi sekali lagi dalam segmen keselamatan jalan raya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung semula topik yang kita tinggalkan pada minggu lepas, iaitu topik pengenalan komponen brek. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, pada minggu lepas saya ada menceritakan tentang maklumat yang terdapat pada kotak brek. Dan minggu ini sekali lagi saya di Pusat Servis Pro 2 USJ akan membincangkan isu yang sama, iaitu kita menyambung balik apa isu yang kita tinggalkan pada minggu lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap semoga tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya sehingga ke akhir rancangan. Okey tuan-tuan dan puan-puan, tips kita yang pertama untuk hari ini. Selenggaralah brek kenderaan tuan-tuan dan puan-puan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali atau yang mana terdahulu. Okey, tips kita yang kedua. Tukarlah pelapik brek apabila ianya menyentuh pin sesentuh amaran. Pin sesentuh amaran tadi akan bergesel dengan bahagian ini. Ini adalah cakra disk. Apabila ianya menyentuh, ianya akan mengeluarkan satu bunyi nyaring ataupun satu bunyi besi. So ini menunjukkan bahawa pelapik brek haruslah diganti. Okey. Yang ketiga, pastikan mekanik anda ataupun mekanik tuan-tuan dan puan sentiasa memeriksa bendalai brek apabila menggantikan pelapik brek. Okey, kenapa? Bahagian yang menghubungkan antara pedal minyak sehingga ke brek sini adalah bendalai brek. Sebab itu bendalai brek kita tidak boleh ambil mudah. Okey. Kadang-kala bendalai brek yang kotor ataupun sudah ada kandungan udara ataupun air dalam bendalai brek boleh mengakibatkan kegagalan brek waktu-waktu kecemasan. Pastikan juga mekanik tuan-tuan dan puan sentiasa mengukur ketebalan cakra disk ni ataupun cakra brek ini semasa pelapik brek digantikan. Kerana setiap cakra yang dihasilkan ini mempunyai ketebalannya tersendiri dan ketebalan minimum yang dinasihatkan. Tips kita yang keempat. Jangan memakai atau jangan menggunakan saiz rim atau saiz tayar yang lebih besar daripada nasihat pengeluar. So apabila kita menukar kepada saiz yang lebih besar, ini akan mengakibatkan kegagalan brek akibat daripada kepanasan yang melampau pada sistem brek. Okey tuan-tuan dan puan, itu saja tips kita untuk minggu ini. Kita berjumpa sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan, seperti yang dinantikan, kita sudah sampai pada penghujung rancangan. Okey, seperti biasa penghujung rancangannya adalah kuis keselamatan jalan raya. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya seperti biasa akan membacakan 3 soalan untuk tuan-tuan dan puan. Soalan saya yang pertama, berapa kerapkah kita harus menyelenggara sistem brek kenderaan kita? Soalan saya yang kedua, bilakah kita harus menukar pelapik brek kenderaan kita? Okey, soalan ketiga apakah risikonya menggunakan saiz tayar yang lebih besar daripada pengeluar kenderaan? Tuan-tuan dan puan, segeralah menghubungi nombor telefon yang tertera pada kaca televisyen tuan-tuan dan puan sekarang. Hadiah pada minggu ini juga ditaja oleh AFI Brake, iaitu sepasang pelapik brek hadapan dan juga Jabatan Keselamatan Jalan Raya Selangor, di mana mereka menyediakan topi keledar dan baju pemantul cahaya, dan yang terakhir ada daripada Solar Safe, iaitu voucher bernilai RM300. Tuan-tuan, sebelum itu ingat, brek yang baik adalah sahabat anda dalam kecemasan.
Okey, itu dia tips keselamatan jalan raya yang telah pun diberikan oleh Encik Syamsuddin, dan juga ada soalan untuk anda menangi hadiah yang ditawarkan. Nak jawab ke? Nak jawab? Boleh jawab sekarang? Sekarang kita tak berjawab macam kata Cik Nuraila tadi, kalau kita nak memberi sesuatu kan biarlah bertempat, biar Ya, memang tempatnya. betul. Kena tunggu masanya. Kena tunggu sehingga jam 9.30 pagi. Sekarang kurang daripada pukul 8 pagi. Jadi kepada anda para penonton yang tidak kira di manalah, semua boleh mengambil bahagian, tetapi dengan memanggil kami dengan talian 0322828578, tetapi bukan sekarang, Ji. Bukan sekarang. Jangan dulu sehinggalah jam 9.30 nanti. Itu sekarang ini seperti mana yang kami janjikan sebentar tadi. Ada kuis dan ada pemanggil di talian sedang bersiap sedia nampaknya. Dengan siapa saya bercakap? Halo. Selamat pagi. Hidayat dari Kemaman. Ya, Hazrin. Hazrin. Apa jawapannya? Teruskan. Soalan pertamanya pertama, ya. Berapa 20,000 kilometer sejam atau 6 bulan sekali, atau kedua mana-mana yang terdahulu. Itu untuk jawapan pertama, betul? Okey, jawapan keduanya apa je? Nak tahu betul atau tidak, tunggu ya. Kita tengok soalan kedua dulu. Apabila pin tersentuh, pin menyentuh amaran mengeluarkan bunyi nyaring. Baiklah, yang ketiga? Boleh mengakibatkan kegagalan brek kerana kepanasan melampau pada sistem brek. Adakah anda pasti itu jawapannya? Ya. Ya, kalau anda pasti, apa jawapannya? Adakah betul jawapannya? Hajunan sebab. Nampaknya anda merupakan pemanggil yang terpantas yang telah menjawab ketiga-tiga jawapan ini dengan betul sekali. Betul tak? Betul. Jadi tahniah kami ucapkan di Selamat Pagi Malaysia ini kepada pemenang untuk minggu ini, kepada pemenang ataupun pemanggil yang kurang berjaya ataupun tak sempat nak buat panggilan ni. Jangan rasa apa orang kata sedih, jangan rasa hiba, sebab apa di Selamat Pagi Malaysia ni setiap minggu kita ada memberi, betul tak Arjuna Sukma? Betul. Okey, dan itu dia, terima kasih kepada Faisal, juga semua tetamu, juga kepada anda penonton setia Selamat Pagi Malaysia, juga kepada tetamu kami hari ini. Pelawat kita ada pelawat Warga Emas dari Kubang Pasu, Kedah. Terima kasih dan selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Kepada anda yang merayakan Christmas esok, selamat hari Christmas kami ucapkan. Yang memandu tu berhati-hati di jalan raya. Untuk anda kita berhibur bersama Arjuna Sukma. Silakan. Hai, selamat pagi Malaysia di TV1. Selamat pagi Malaysia di TV1. Hai, hari ini tanya khabar, apa khabar buat you? Yo. Apa khabar? Hey, pelbagai sajian di studio hari ini. Hai, informasi terbelik untuk semua hari ini. Setak pada mula-mula ada dah motivasi pagi. Ai membuka hari kita dengan satu informasi. Ada pula kajian untuk kesihatan. Ai promosi barangnya untuk tuan dan puan. Ada segmen Hatimah, ada segmen Faiz Syariah. Intipati cukup kemah, isi-isi ia berenah. Pendek kata tak rugi kalau pilih TV1. Saluran informasi untuk semua ayah ibu. Kita bangun pagi-pagi gak buka televisyen. Boleh minum air kopi, tengok radio ada passion. RTM 1 dan juga 2. Pilihan nombor 1 untuk semua orang kita. Jangan lupa lepas ni segmen adik-adik. Cukup comel hari ini di studio
Jaya dan Selidih. Hey, tak lupa tahniah kepada pelajar. IPMR ia kemah buat kita Malaysia. Oh, ia berjaya tahniah, tak berjaya cuba lagi. Oh, biar kita jadi kemah dengan satu identiti.